Assalamualaikum guys, welcome to Getty Talk. Okay guys, so hari ni saya dan kawan saya di mana kita orang terlibat dalam satu program iaitu bersama gelandangan. So banyak sangat aktiviti yang akan diadakan. Kita orang daripada pagi sampai ke malam, pagi sampai ke pagi balik. So kalau korang nak tahu apa aktiviti yang kita orang buat, stay tune sampai habis video. Bye. Bersama Haina. Sekarang kita orang dah ada dekat KL. Ya. Untuk program gelandangan. Selamat waktu jumlah. Sebalik kota. Ya. Let's go. Syukuri segala nikmat yang diberikan Kau berikan kekuatan untuk berpegang pada Allah. Walau penuh dengan cabaran, ku tahu ku adamu Tuhan, karena Kau yang satu dan setia bersamaku. Engkaulah ku jatuh, ku bangkit karenamu. Ku tahu ku adamu di sisimu selalu. Bantulah hamba-Mu mencari keredaan-Mu. Ku tahu ku adamu. Sekarang kita nak bergerak ke Sandy Putra. Yes sir. Jadi berlambat. Sampai abang tu. Abang dalam tu. Say hi ku. Ku say hi. Nama dia Ku Arif tapi orang panggil Kuku. Ya, betul. Nah juga. Zaina juga. Nak berapa minit? 5 minit nak? Nak pergi Sunview. Aku tak pernah coba kau. Tak jauh mana kan? Hai Ati. Hai. Hai Kak Video. Hai. Hai. Saya pula. Aina ambil siapa? Ambil siapa? Allah. Thank you. Makan. Aina gatal weh. Aina kata Okay lah korang, nanti kita jumpa kat Sandy Putra. Okay guys, sekarang kita dah sampai Sandy Putra. Saya dah isi toilet dulu sebab Aina dah tak tahan.
Dia tadi menahan. Kau Aina kan? Ni budak ni. Dia tadi menahan dengan si tandas ni. Kau tahu tandas. Jangan kau tengok mata saya. Kau tahu tandas dia ada pintu dia separuh je. Orang boleh hintai. Apa yang sudah kita tolong. Kita tak bantu. Okay lah guys. Kita nak solat dulu. Bye-bye. Sekarang saya ada dekat Mesti Dakar. Makan Syampah first time dulu makan. Saya first time makan Mesti Dakar ni guys. Dislike. Kita banyak makan. Nanti Ica ajar makan. Kita banyak makan. Wah. Dong. Sedapnya. Sedap. Aku sedap tak bawa budak-budak yang baru-baru makan. Orang-orang yang sedapnya. Set dia berapa tadi? RM50 kan? Sedap kan? RM50 pun dapat banyak ni. Cukup bagus. Okay guys, sekarang kita dah ada dekat mana? Dekat Masjid Negara. Untuk solat solat jamak kosong maghrib isyak. Jamak kosong maghrib dan Isyak. terima kasih sekarang. Rasa macam nak balik kat Lina masuk masjid ni cepat supaya dia pergi solat cepat. Hai. Siapa pula yang rakam? Aku tahu dah kita pendek. Duduk luar. قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي. Okey korang, kita sekarang dekat shopping. Sekarang Momo nak tengok juga. Sekarang ni kita nak bagi gelandangan makanan. Toiletries. Hey, memang nak kacau vlog aku ke? Dia lepas. Beza boleh. Behave sikit. Tak behave sangat. Dah lah, kita suara. Bye. Kita orang nak sambung berjalan. Bye-bye. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام
kiri kanan, setara mata dulu, lepas tu baru orang luar yang suka-suka. Ni kau ni masing-masing ni. Mani dah kerja sana, mani dah kerja sana, mani dah kerja sana. Kan? Sebab masa kita ada dunia tak panjang. Sekarang kita umur berapa? Umur dah pandai kan? 20. Kita mula dah mampu tak? Kan? 70 memang dah mampu tak? Tinggal 50 tahun je. Sekejap je 50 tahun. Sekarang kau rasa lambat? Lambat lagi dah umur 50. Macam ayah dulu lah, tahun 20 dah sampai tahun 2020 lambat. Tiba-tiba sekarang tahun 2020. Sekejap dah. Tak lama lagi, mati dah. Jadi ayah nak dia orang-orang yang macam ni jadi pelatih kepada orang-orang macam ayah dan ramai-ramai yang luar sana, yang bantu sana, yang selesaikan masalah. Kita tak nak arahkan kerajaan je. Kita adalah mata telinga kepada agensi kerajaan. Okay guys, sampai sini sajalah video kita pada kali ini. Banyak pengajaran yang saya dapat daripada aktiviti gelandangan ni. Which is kita kena sentiasa bersyukur. Kalau korang tengok daripada video-video tadi pun, macam diorang kan banyak yang duduk tepi jalan, bawah jambatan, dalam sampah. So kita yang ada tempat tinggal ni kena sentiasa rasa bersyukur. Macam mana rasa syukur? Kita kena sentiasa tengok orang yang lagi susah daripada kita, orang yang lagi bawah daripada kita. Jangan kita rasa hidup kita ni yang terlalu susah, tak pun. Sebenarnya ada ramai lagi orang yang lagi susah daripada kita. So, mana-mana korang yang rasa macam hidup ni rasa tak cukup lah, jangan rasa macam tu, okay? Kena rasa syukur selalu. Baru kita rasa hidup kita ni cukup. Even kita tak kaya mana, tapi kalau kita rasa bersyukur tu, kita akan rasa cukup lah. Lepas tu, apa yang saya dapat juga, kita kena perhatian lah dengan orang sekeliling. Kalau kita kaya mana pun tapi tak nak membantu orang yang ada, orang yang susah kan, apalah gunanya kita dekat dunia ni. Macam tu. Bak kata tetamu jemputan kita iaitu Abihi ataupun lebih dikenali sebagai ayah. Dia ada cakap, kita jadilah hebat di mata Allah, bukan di mata manusia. Jadinya walau macam mana, walau kaya macam mana sekalipun, ataupun bukanlah zakat kaya, kalau kita mampu, kita tolong orang sekeliling yang susah gitu. Apa pun sebelum akhir video, ingat, orang yang hebat bukanlah orang yang berjaya, tapi orang yang hebat adalah yang berani mencuba. Terima kasih guys tonton video saya daripada awal sampai akhir. Thank you so much, saya hargai. Bye bye.